raya tu banyak lagi stok yang tak habis. Selalu dia macam tu. Jangan restock barang pada minggu ke-3 atau minggu ke-4 bulan puasa. Sebab itu akan mengundang barang tu tak habis. Tak sempat habis sebelum raya. Okay, saya faham benda tu. Benda tu dia macam as a business owner, kita eager, kita nak buat sale, kita tahu this is the time, masa ni lah kita nak strive, masa ni lah kita nak buat sale banyak kan. So bila keadaan macam tu, kita tend to, saya tend to buat decision based on emotion. Okay, so kita tak tengok data sangat. Selama saya dah berada dalam bisnes pasar raya ni, saya rasa 2015 sehingga 2021, 2022 macam tu, saya berada dalam niche fashion, baju, tudung, telekung. So koleksi macam tu memang ada high demand dalam market, especially pada bulan puasa dan juga bulan raya ni lah. Pengalaman yang saya dah lalui tu, saya dah rugi, saya rasa dah ratus ribu kot. Satu benda yang kena tengok adalah stock management. Okay, saya tak tengok data yang total sold tu pada minggu awal bulan kempen bulan puasa ni, barang apa sebenarnya yang laju, dan kita tak fokus dekat situ. So bila kita tengok stok kurang, kita pergi restock barang yang lain daripada apa yang best selling. So, itu menyebabkan stok tu tak habis sampai raya, sampailah lepas raya. Dan benda tu akan jadi capital kita akan stuck dekat situ sebab duit kita dalam stok tersebut. Yang kedua, boleh jadi juga bila stok tu laju pada awal kempen bulan puasa dan kita restock, masalahnya bila kita restock tu, benda tu dah tak laju, benda tu slow dan menyebabkan benda tu juga tak habis. Tu, bayangkan kita dah ada cash flow yang cantik 2-3 minggu sebelum raya dan kita dah ada jualan yang cantik. So kita pusing cash flow tu, rolling duit tu pergi beli balik barang yang kita rasa kita boleh jual lagi sampai ke hujung raya dan benda tu tak jadi. Benda tu agak trauma lah bagi saya sebab kita rugi ratus ribu kot dekat situ. Dan bila barang tu tak habis, lepas raya kita kena buat clearance sebab kita nak cairkan stok tu, dan benda tu lah sakit lah kita punya cash flow tu. So